Hai adik-adik. Hai. Adik-adik sihat tak? Sihat. Adik-adik tahu tak hari ni nak buat apa? Tak tahu. Hari ni kita nak belajar iaitu bahan larut dan tidak larut. Wow. Larut ni bahan dia yang boleh larut dengan air. Kalau tak larut ni dia still ada dengan air. Cikgu akan tunjuk contoh tau. Okey. Ni Ini minyak, ini beras, ini garam, ini tepung, ini kulit. Kita masukkan bahan yang tak larut. Beras. Larut ke tak larut? Tapi tak larut. Jadi ada dalam air. Ini apa? Tepung. Tepung larut tak dalam air? Larut. Betul. Sebab dia larut. Sebab dia betul. kita boleh buat. Kita pun boleh buat. Kita cuba simpan dengan minyak. Kita cuba susu tau. Kita larut tak ikan? Tak. Minyak? Minyak pun tak larut. Garam larut tak? Tak larut. Air minyak? Larut. Okey Intan, mana yang tak larut? Yang ni. Betul. Tika, mana yang larut? Ini. Betul. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.